Assalamualaikum, saya Cikgu Nida daripada Panitia Sejarah Setiara. Okey, podcast kita hari ini kita akan bincangkan tentang tajuk kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Okey, bersama cikgu pada hari ini kita ada Saya Kaisara dan saya Kisha. Okey, anak-anak murid cikgu ni akan sama-sama membincangkan tajuk berkaitan dengan kedatangan kuasa barat. Tapi kami akan bincang untuk abad ke-16 saja hari ini. Okey? Okey, untuk sebelum kita mula, cikgu nak tanya sedikit tentang negara-negara yang cuba untuk menjajah tanah Melayu. Okey, tanah Melayu dan juga kawasan-kawasannya lah. Boleh kamu kongsi sedikit? Boleh. Negara yang cuba masuk tanah Melayu ni ada Amerika Syarikat, Perancis dan British. Okey. Tapi yang menjajah negara kita ni ada berapa kuasa? Dan boleh tak awak share yang awak tahulah. Yang mana yang awak tahu yang kita dah belajar? Kuasa mana? Kuasa satunya kuasa British. Kuasa British. Okey. Okey. Kuasa barat ni dia datang negara kita mesti ada sebab kan? Mesti ada faktor. Okey, yang itu yang kita nak bincang hari ni. Faktor pada awal abad ke-16. Okey, kalau yang dalam buku sejarah kita ada awal 16, 17, 18 sampai 20. Tapi hari ni kita bincang awal abad ke-16 je. Okey. Pada awal abad ke-16 ada beberapa faktor seperti barangan mewah. Betul tak? Betul. Apa contoh barangan mewah? Contoh barang mewah tu macam rempah ratus, minyak wangi, emas, perak dengan batu permata. Okey, maksudnya barangan mewah ni boleh dapat dekat pelabuhan Tanah Melayu dan sekitar kawasan Tanah Melayu, kan? Yes. Okey. Selain daripada barangan mewah, apa lagi faktor yang kita kena tahu yang menjadi tarikan barat sampai mereka nak masuk menjajah negara kita? Okay, so salah satunya ialah agama Kristian. Sebab diorang datang ni, diorang mestilah nak sebarkan agama diorang ke tanah Melayu kita ni. Okey, maksudnya mereka datang tu bukan dengan bawa barang je kan? Mereka bawa sekali mubalih yang boleh menyebarkan agama Kristian. Sekejap, mubalih tu apa? Alah, mubalih tu kalau kita kan imam. Kalau Islam kan, tapi kalau diorang panggil mubalih. Oh, imam-imam. Orang yang pakar ataupun yang mahir tentang agama Kristian mereka lah. Okey, tadi barangan mewah. Lepas tu kita ada agama Kristian. Selain daripada tu Kisha, kita ada apa lagi? Kita ada pelabuhan persinggahan. Negara Tanah Melayu ni ramai sangat negara luar yang nak berdagang dekat sini. Macam China dengan China dan British. Okey, betul lah British pun datang berdagang sebab tu dia kenal pelabuhan negara kita, betul tak? Betul. Okey, China tu barang yang dia bawa, dia dagang barang apa? Diorang berdagang teh, tembikar dengan kain sutera. Barang mahal tu. Betul. Okey, ada lagi tak faktor lain? Ada. Setakat tu 4 je lah. Pusat pengumpulan barang. So negara China ni, diorang nak tukar barangan dengan negara kita ni. Seperti diorang nak emas, perak, biji timah dengan rempah ratus. Sebab barang-barang tu diorang boleh dapatkan dekat negara kita je. Okey, jadi ada 4 faktor yang kita bincang pada hari ni. Tapi cikgu nak Kisha atau Kaisara rumuskan sikit secara ringkas dan padat 4 faktor yang kita bincang ni untuk kawan-kawan awak lebih jelas untuk faham
faktor-faktor kedatangan barat abad ke-16. So ada 4 faktor untuk kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 seperti barangan mewah, pusat pengumpulan barang, pelabuhan pencegahan and also agama Kristian. So sebab itulah dengan faktor-faktor inilah diorang tertarik nak datang negara kita ni, which is Tanah Melayu. Okey, itu saja untuk podcast kita hari ini. Okey, diharap apa yang kita bincang, faktor-faktor yang dikongsi pada hari ini dapat memberi sedikit manfaat dan juga kefahaman kepada rakan-rakan lain dan berkaitan dengan topik bab 1, kedatangan kuasa barat ke Tanah Melayu. Okey, terima kasih. Saya Cikgu Nida. Saya Kaisara. Dan saya Kisha. Kita jumpa lagi. Bye.